Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton semua. Saya Azmir merupakan hos anda dalam siri Edukas PMK bagi tahun 2025. Bagi episod kedua Edukas ini, pihak produksi akan menampilkan sedikit kelainan dengan menampilkan tetamu di kalangan tokoh alumni dan juga tokoh alumni yang menggelar seorang usahawan untuk sesi perbincangan yang akan memberikan inspirasi buat penonton di luar sana. Oleh itu, bertemakan inspirasi alumni, aspirasi politisi, tetamu untuk episod pada kali ini iaitu Puan Sayang Nur Rashikin binti Ali, CEO SEC Group Sdn Bhd atau lebih dikenali dengan Sayang Express Catering. Selamat datang Puan. Terima kasih kerana telah mengundang saya. Okey. Dan juga Puan Hazirah binti Bujang, pensyarah Pusat Pengajian Diploma Jabatan Kejuruteraan Awam UTHM. Okay, terima kasih Politeknik atas jemputan ini. Terima kasih Puan kerana sudi menghadirkan diri pada pagi ini. Untuk memulakan kita punya sesi supaya kita tidak terlalu lebih kepada santai. So boleh tak Puan memperkenalkan atau menceritakan sedikit latar belakang pendidikan sebelum bergelar pada masa sekarang? Terima kasih kepada Politeknik dan juga kepada Encik Azmi kerana telah mengundang atau telah menjemput saya. Okay, saya memperkenalkan nama saya Sayang Nur Rashikin binti Ali, dikenali sebagai Puan Sayang. Saya berasal daripada Keluang Johor. Saya berumur 33 tahun. Sayang tu memang nama dalam IC. Dalam IC Sayang Nur Rashikin tu. Tuan-tuan dan puan di luar sana, Sayang tu memang nama dalam IC bukan gelaran. Bukan gelaran ke ataupun kita sesaja letak tu memang adalah salah di IC juga. Dan juga nama tu pun daripada saya isu daripada saya sekolah rendah sampailah sekarang. Orang akan tanya 2-3 kali tapi saya okey sebab saya tahu nama tu memang dah di dalam IC. Tapi banyak nama Sayang tu glamour sebab banyak lagu-lagu sayang. Betul. Okay. Puan. Okey, saya berasal daripada Keluang Johor. Saya juga merupakan pelajar daripada teknik Keluang iaitu jurusan pengurusan perniagaan. Dan juga kat situ saya dapat tahu yang memang daripada sekolah menengah pun saya memang ambil akaun tapi bila direzekikan masuk sekolah teknik Keluang saya terus ambil pengajian pengurusan perniagaan. Dia panggil dia pengurusan perniagaan. Okey, masa ambil CJ lah. CJ saya vocational dan juga ada SPM. Kita ada dua CJ masa tu. SPMV. Ya betul. Saya ada dua SPM, so saya ada dua. Saya awal lama. Sebab sekarang dah ada yang panggil PVET dah sebab saya. Betul sekarang. Sekarang dah terus include tu diploma dan juga selepas pada tahun 28 hari bulan 11 tahun 2010. Orang perempuan memang ingat tarikh. Saya mendapat direzekikan untuk belajar di Politeknik Melaka. So belajar sehingga program diploma accountancy. Accountancy DAT. Okay. DAT and then waktu ni diploma accountancy tu selama 3 tahun alhamdulillah. So sekarang sedang menyambung pengajian di peringkat insya-Allah dalam tengah buat ni dalam bidang MBA. FL ke MBA. Okay. Insya-Allah. So Puan Hazirah berkaitan dengan latar belakang akademik sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jemputan dan saya sangat hargailah jemputan ini kerana saya dapat berbakti balik semula kepada Politeknik. Saya kalau ikut latar belakang saya, SPM saya tamatkan pada tahun 2008 dalam bidang kejuruteraan awam. Seterusnya di sekolah teknik lah, sekolah teknik Datuk Seri Muhammad Zain Alur Gajah. Kerana saya memang asal orang Melaka. Itu adalah teknik yang paling kami geruni. Kalau mana-mana pelajar-pelajar sekolah menengah teknik di negeri Melaka, kalau sebut Datuk Seri Mazin punya sekolah tu kami akan gerut. Okay, teruskan Puan. Okay, seterusnya setelah tamat saya sambung pengajian diploma di Politeknik Melaka. Dan saya bergraduasi pada tahun 2012. Diploma dalam bidang apa Puan? Dalam bidang kejuruteraan awam juga. DKA. Ya. DAT, DKA. Okay, seterusnya saya ada bekerja di industri sekejap sebelum saya sambung pengajian ke peringkat degree iaitu di UTHM pada tahun 2016 dan saya terus sambung juga pengajian di UTHM juga dalam bidang sarjana kejuruteraan awam pada tahun 2017 saya tamat. Dan alhamdulillah kini saya sedang menyambung pengajian saya dalam peringkat PhD lah. Doakan ada peluang untuk saya, rezeki saya habiskan pengajian saya ni. Dalam bidang kejuruteraan awam ataupun masih dalam bidang kejuruteraan ataupun awam. Lebih spesifik dalam bidang highway.
Highway and Transportation. Kalau ikutkan memang daripada diploma lagi, saya punya projek akhir tu pun memang saya buat berkaitan dengan pelanggaan jalan. Saya buat papan tanda jalan. So semasa internship tu di Melaka lah, di Masjid Tanah. Memang di dalam di company construction dalam bidang highway and transport. Oh, memang dah ada aim dah. So memang sampai sekarang saya tak lari ke bidang lain. Highway. Okay, untuk makluman penonton-penonton sekalian, kedua-dua tetamu jemputan pada kali ini memang telah mempunyai latar belakang dalam bidang TVET semenjak daripada sekolah menengah lagi. Mereka memang dah merancang lah. Okay. So soalan pertama saya kepada tetamu-tetamu kita, bagaimanakah Puan dapat melihat peranan yang dimainkan oleh institusi TVET tadi itu dalam melahirkan tenaga kerja mahir bagi memenuhi keperluan di industri? So saya rasa kita lebih kepada akademik terlebih dahulu lah untuk menjawab soalan ini. So silakan Puan Hazirah. Okay, untuk pendidikan TVET, bagi saya pendidikan TVET ni dia memainkan peranan yang sangat penting di mana boleh melahirkan tenaga kerja yang mahir yang boleh bersedia untuk menyertai industri. Dan pengalaman saya sendiri semasa saya di Politeknik Melaka ni lah, ia banyak membentuk asas kemahiran teknikal saya. Di mana saya nampak Politeknik banyak menekankan pembelajaran berasaskan SHON dan juga praktikal. Di mana dengan persediaan tu saya rasa saya lebih yakin untuk memulakan dalam bidang pekerjaan lah apabila saya tamat diploma. So dekat sini saya nampak peluang untuk graduan yang mempunyai TVET ni, dia boleh mempunyai satu kompetensi dan juga boleh bersedia dan lebih untuk menyumbang lah kepada pembangunan negara. Bagaimanakah pula sejurus selepas tamat pengajian di peringkat diploma, first time untuk menjejakkan kaki, hari pertama menjejakkan kaki ke syarikat di mana Puan bekerja selepas menamatkan diploma tadi? Even masa first untuk interview pun, pada saya itu dah permulaan yang sangat penting. Sebab kat situ masa kita interview, dia akan tengok lah macam mana cara kita berkomunikasi. Mungkin dia akan bagi satu masalah-masalah lapangan macam mana kita nak selesaikan. So dari situ pengalaman yang saya ada daripada Poli, di mana kat situ saya dapat ketengahkan dan saya alhamdulillah saya diterima bekerja. Dan kerja pertama saya memang dalam bidang penjuruteraan awam. Saya sebab kita diploma kan, so saya sebagai pembantu jurutera lah syarikat construction di Melaka. Okay, seterusnya kepada Puan, sayang kita macam mana, daripada sudut, maybe boleh lihat daripada sudut macam mana Politeknik mendedahkan Puan sehingga berjaya menjadi mewujudkan sebuah syarikat. Okay, terlebih dahulu saya memang bersahati apabila telah menyambung pelajaran di Politeknik Melaka sebab bila dapat kos pun yang kami minat dan juga pada sama saya ingat belajar akaun ni hanya untuk bisnes saja. Tapi rupanya Politeknik mendidik kita sebagai muka hadapan ataupun melahirkan usahawan-usahawan yang dengan program-program daripada Politeknik. Contohnya program-program yang Politeknik buat untuk pelajar DET ataupun DPI dengan program usahawan dan juga program-program halal hub. So kita boleh tahu untuk akaun ni sebenarnya relate dengan industri. So kita dah dipesakkan awal dengan lecturer kita mengajar kalau untuk masuk industri ataupun government macam mana. So pendedahan awal tu dah dimaklumkan awal. Jadi kita bila graduate kita tak terkapai-kapai atau kita tak macam culture shock pula macam mana dengan alam dunia pekerjaan. Sebenarnya pendedahan lecturer tu sangat bantu di Politeknik kerana mereka bukan saja daripada teknikal ataupun daripada sokongan yang mereka memang ajar bagaimana untuk selepas graduate ataupun habis pengajian you kena contoh adaptasi daripada kita punya assignment grouping. Contoh juga betul. Nanti kat teamwork waktu kerja nanti ada teamwork, macam mana nak selesaikan kerja sama-sama. So kat situ pun dia dah melahirkan salah satu keyakinan kepada pelajar-pelajar untuk mereka yakin dengan diri mereka untuk presentation account. Sebab nak presentation account sangat susah. Dan macam saya, talent saya, pengalaman saya bila lecturer mengajar, saya akan betul-betul memahami and then kalau kata tak faham ke apa, lecturer akan touch betul-betul. Sebab course account ni memang sangat susah
Sebab dia orang mereka especially menggunakan berkaitan dengan perisian AutoCAD. Yes, betul. Betul. AutoCAD tu memang susah, betul. Betul. Okay. And then macam saya minat taxation. Taxation. And then bila saya buat tu, saya akan cakap dengan lecturer saya nak kerja taxation. Okay. Saya nak kerja LHDN. Kata tinggi betul impian saya ni. Tapi Alhamdulillah saya graduate. Dalam tempoh 4 bulan ke 5 bulan saya mendapat jawatan penolong penaksiran LHDN di Johor Bahru. Alhamdulillah di cawangan Johor Bahru. Okay, kita ada dua. Seorang memang fokus di negeri Melaka. Seorang lagi yang fokus memang di negeri Johor. So memang apa yang dirancang untuk berkhidmat selepas tu belajar di negeri tu memang dicapai lah sebenarnya. Alhamdulillah. Salah satu pun daripada bantuan ataupun sokongan daripada lecturer juga yang mengatakan you boleh try macam ni, you boleh try macam ni, macam kata Pak Azira pun bahagian teknikal, so lecturer pun dah maklumkan awak memang talent kepada khusus bahagian-bahagian ni. Sebab lecturer memang dia tahu kita punya, sebab mereka nampak kita ni macam memang mungkin saya tak pasti sama ada memang lecturer mengajar ni bukan hanya untuk ilmu tapi betul. Untuk masa kehadapan. Dia nampak yang kita ni sebenarnya boleh, kita adalah dia punya generasi yang akan maju ke hadapan. Lecturer di sini memang sangat yakin yang pelajar mereka sangat the best of the best. Bersesuaian kepada peranan ataupun dorongan yang ditunjukkan oleh pensyarah-pensyarah terutamanya di kalangan pensyarah politeknik. So saya bertanya Puan Hazirah. Sebab Puan Hazirah dia memang ada aim. So lepas ni memang dia nak masuk kontraktor, yang dia aim adalah untuk jurutera jurutera jalan raya. So adakah semasa menuntut pengajian di politeknik tu memang ada tercetus impian ataupun hasrat dengan melihat pensyarah-pensyarah di sini untuk akhirnya bergelar seorang academician? Puan Hazirah. Kalau ikutkan secara jujurnya, betul. Kalau kita masa tengah belajar, kita memang takkan fikir ke hadapan apa yang kita akan jadi. Cumanya apa yang saya nampak adalah program-program yang dijalankan lah di politeknik. Contohnya dia buat program career talk, perkongsian daripada industri, perkongsian daripada alumni. Pada saya benda tu sangat membantu supaya kita sebagai seorang pelajar, kita nampak kalau aku ni habis diploma, aku boleh kerja apa. Kalau aku sambung belajar, aku boleh kerja apa. Situ kita nampak laluan tu, hala tuju tu kita nampak dengan jelas. Pada saya untuk program-program yang macam tu boleh diperkasakan lah untuk kita hasilkan graduan TVET yang ditahu hala tuju dia dekat mana. Seterusnya soalan kedua kita akan ingin bertanya kepada tetamu, bagaimanakah peluang graduan ini ingin meneroka pasaran-pasaran pekerjaan terus selepas menamatkan pengajian. So sebagai seorang majikan, sejauh manakah Puan dapat melihat potensi yang dimiliki oleh graduan itu dalam meningkatkan kebolehpasaran mereka, terutama sekali apabila Puan selaku CEO menemuduga mereka untuk menjadi sebahagian ahli keluarga syarikat Puan? Untuk peranan kepada graduasi, saya sebagai majikan, salah satu memang kami akan melihat resume mereka dan bukan kami nilai hanya pada CGPA sahaja, tapi kepada soft skill dia, daripada pelibatan dia daripada program-program di luar, bagaimana mereka cara confident untuk bercakap. Dan sebab sesi interview pun kami tidak akan tanya tentang base apa yang position dia nak kerja, tapi kita tanya macam mana cara pemikiran dia, cara untuk selesaikan masalah. Contoh macam daripada bidang yang datang interview tu adalah bahagian sales, so kita akan spot je tanya soalan-soalan. So sebenarnya bila politeknik memberi pendedahan ataupun memberi program-program di luar, mereka dapat sedikit mereka dapat tahu bagaimana cara-cara untuk menjawab soalan-soalan interview ataupun cara macam mana waktu kerja itu. Contoh macam masa pengalaman saya di politeknik, waktu course audit, saya dijemput, kelas kami pergi audit di KL, Kuala Lumpur. Saya not sure apa dia punya ni, cuma yang saya tahu itu adalah auditor untuk bank-bank di Malaysia. Untuk dapatkan ACC macam tu, Standard Chartered Accountant macam tu. So pendedahan daripada setiap kursus tu juga ataupun program. Dan juga untuk mikro dan mikro pula, kami buat program di kilang Yakult. Dan sama tu pun, itu pun mendapatkan impact kepada saya untuk ada kilang one days. Daripada sistem dia, SOP kerja dia. So sebanyak sedikit sebenarnya politeknik pun banyak bantu. Dan dari situ juga
kami mengharapkan, staff saya ataupun yang ingin masuk ke SCC, dia mempunyai bakat yang macam tu supaya dia lebih nampak masa hadapan dia ataupun peluang pekerjaan ni hanya bukan untuk di position yang dia ada, yang dia nak. So dia kena lebih efektif, bekerja bersama kumpulan. Maksudnya semua penglibatan semasa belajar tadi tu perlu secara aktif. Ya, betul. Dan mereka mampu untuk menyumbang lebih kepada syarikat yang akan mereka bekerja. Macam Politeknik juga melahirkan kami pergi buat CSR, bantuan-bantuan kepada ni. Benda tu juga saya niti beratkan kepada tim saya. So ada banci di Kelantan, so macam mana awak buat bajet untuk pergi buat CSR apa semua. So pada sama bila mereka aktif daripada di institut mereka, automatik benda tu akan dibawa pada alam pekerjaan. So kat situ yang memang saya sebagai majikan, saya akan tengok pernah buat program apa-apa, pernah imbas apa-apa, sebagai apa dekat Politeknik. And then kalau mereka kadang hanya untuk CGPA saja tinggi, maksudnya dia bagus sangat tentang documentation. Kalau memang dia adalah soft skill dia bagus, dia boleh buat influencers punya kerja-kerja. Betul-betul. Itulah kami akan tahu. So sebanyak sedikit itu adalah impact daripada pembelajaran atau daripada politeknik. Terima kasih Puan. Memang satu feedback yang bagus daripada seorang majikan untuk penonton kita, terutamanya mereka graduan-graduan yang akan bakal berkombo nanti. So tolong ambil maklum berkaitan dengan apa yang disuarakan oleh majikan sebentar tadi. Seterusnya, daripada sudut akademik, bagaimanakah Puan melihat apakah keperluan tambahan selain daripada kursus-kursus yang diambil ketika pengajian, ataupun apakah daripada sudut in term of technical, dan juga macam mana kita nak add on in term of technical soft skill tadi terhadap kita punya graduan. Silakan Mak. Dari sisi saya sebagai seorang pengajar lah dalam bidang kejuruteraan awam, pada saya keperluan dari segi kemahiran teknikal dan juga kemahiran insaniah ni dia perlu seimbang. Sebab benda tu sangat penting. Kerana saya percaya macam Puan sayang sendiri kan, dia sebagai majikan, kalau dia nak cari calon, dia mesti nak calon pekerja tu yang bukan hanya tahu apa itu formula, apa itu macam mana nak reka bentuk sesuatu benda, tapi dia nak seseorang individu yang boleh tahu macam mana nak berkomunikasi secara berkesan, macam mana nak menyelesaikan masalah di lapangan, dan juga yang paling penting adalah macam mana cara kerja berkumpulan tu. Sebab nak bekerja berkumpulan, dia perlukan skill. Selain tu saya juga selalu tekankan kepada pelajar saya, di mana untuk belajar ni bukan hanya fokus pada sesuatu subjek, tapi dia perlu juga bergiat aktif lah, terlibat dengan kerja-kerja aktiviti luar. Contohnya macam CSR, community, maksudnya projek-projek yang melibatkan komuniti, latihan industri. Sebab pada saya nampak program tu dia boleh menjadi sebab untuk kita mengasah bakat kita. Kat situ kita boleh nampak lah yang kemahiran tu dapat dilahirkan daripada zaman kita belajar lagi. Betul. So kat sini saya nampak kalau para pelajar sekarang, apa yang boleh saya katakan, kalau nak berjaya tu, yang penting kita berusaha. Kita kena keluar daripada zon selesa kita sekarang. Seterusnya kita akan bertanya berkaitan dengan sokongan-sokongan daripada pihak berkepentingan dalam kemenjadian seperti tamu-tetamu kita pada hari ini. Sebagai alumni yang terlibat dalam bidang keusahawanan, sebagai salah seorang ahli akademik di IPTA di Malaysia, boleh tak Puan kongsikan inisiatif bantuan dari pelbagai sudut ataupun platform-platform yang telah Puan hadiri untuk menarik graduan-graduan TVET di luar sana tu untuk menjadi seperti mana Puan CEO dan juga Puan akademik seperti sekarang ini. Kita mulakan mungkin daripada kita melihat pandangan daripada ahli akademik kita, Puan Hazirah. Pandangan saya dari sudut akademik betul. Saya hanya memberi sikit inspirasi kecil sebab saya seorang yang pernah ada di tempat adik-adik yang sekarang tengah belajar kan. Saya pernah ada di situ. Di mana saya nampak kalau ada yang berniat atau boleh pasang niat dari sekarang untuk menjadi seorang akademik, mulanya dari politeknik sendiri, cuba jaga pointer tu lah. Terlibat aktif juga dalam semua aktiviti luar kelas.
jaga pointer kalau boleh setiap SEM tu cuba dapat anugerah dekan tu. AKG sekarang. Sekarang AKG. okey. Lepas tu anugerah pengarah. Banyak anugerah ikon-ikon keusahawanan, semua banyak anugerah-anugerah yang diperkenalkan oleh Politeknik sewaktu majlis convocation. Banyak. Sebab apa yang saya nampak sekarang ni, kalau kita jaga pointer, biasaan mesti kena 3 ke atas. Ya, betul. Even nanti kita nak sambung degree, bila pointer kita 3.5 ke atas ke, pointer kita bagus, kita boleh dapat beasiswa tu. Beasiswa yang bagus ni kita tak payah bayar balik. Contoh beasiswa JPA. Masa SEM 1 dekat degree, kita dah boleh mohon dah. Okay. Selain tu juga, kalau katalah anda yang berpeluang untuk belajar tapi pointer tu tak capai, boleh je kita pinjam PTPTN. Pada saya PTPTN tu bukan, dia adalah hutang yang baik. Dia bukan hutang jahat. Hutang yang baik itu accountant. Even saya sendiri pun saya memang pinjam PTPTN masa diploma, masa degree. Lepas tu kalau kata nak jadi pensyarah, tengoklah nak jadi pensyarah apa. Kalau jadi pensyarah macam saya dekat Universiti Awam, biasanya sepatutnya memerlukan at least master lah dalam bidang tu. Dan mohon direct kepada setiap universiti IPT itu sendiri. Okay, seterusnya kepada Puan CEO kita. Saya panggil Puan CEO, Puan Akademik. Okay, Puan CEO macam mana betul? Puan CEO, adakah pergi ke mana-mana kursus, bengkel secara bersemuka online? Okay, boleh Puan? Bermulanya daripada keusahawanan tu dididik daripada Politeknik ataupun memang sejarah keluarga memang ada, tetapi digilap lagi dan diasah di Politeknik dengan seingat saya daripada rancangan RP tak silap saya. Kat situ paperwork tu baru saya tahu rupanya untuk mengembangkan bisnes tu dengan cara permohonan MARA atau permohonan SME Corp, and then PUNB. Semua dah didedahkan. Okay, kalau you nak jadi usahawan yang memang untuk digital marketing ke apa, WhatsApp dia apa. So memang dah ada training dan dipanggil digital di luar untuk buat kursus atau perkongsian kepada kami. Sangat banyak waktu ketika saya di Politeknik, saya rasa sangat aktif lah Politeknik Melaka ni. Sebab setiap course ataupun setiap semester mesti ada sokongan daripada luar. Memang lecturer memang mendedahkan macam tu. Salah satunya yang saya dapat waktu kita dah nak habis exam ataupun kita nak pergi latihan industri. Betul. Lecturer ni panggil satu, dulu sekarang pun ada dekat Jabatan Kerajaan yang dia ikut tone colour tu. Muka macam mana? Betul. Untuk grooming. Ya, betul. So, seri berapa banyak. So, Politeknik ajar. Dia duduk macam mana. Sebelum pergi ke industri. Latihan industri. Waktu tu saya macam, kasut nak colour apa. Macam dia dah ajar lupa dedahan. Maka inilah hasilnya. Maknanya hasil ni lah. Bulu mata yang lentik 3 bulu. Semua dia ajar. Dia ajar tone colour you kena pakai yang aura macam mana. Semua dia ajar. Daripada you jalan, daripada you ni. So, bukan hanya untuk akademik sahaja, tetapi untuk menjadi keusahawanan ataupun bakal usahawan dah diajar. Dan cara untuk mengembangkan lagi bisnes dengan cara-cara macam tu. Soalan berikutnya saya ingin bertanya tadi, siapakah idola ataupun pembakar semangat? Saya rasa mesti ada yang puan berdua tetapkan. Macam saya lah kan. Sebab saya pernah ke dua bidang sebenarnya. Saya pernah juga bekerja dalam bidang industri. Jurutera, penolong jurutera. Saya dah rasa dah dua alam yang berbeza. Di mana apa kelebihan kalau kita kerja industri, apa kelebihan kalau kita kerja akademik. Maksudnya yang lebih mendorong, sebab saya pernah jadi pensyarah sambilan, dan lebih mendorongnya saya adalah memang suami saya sendiri pun pensyarah. Dan dia minat saya terjerumus ke sana. Dan saya rasa dengan status dah berkahwin, ada anak kecil, saya memang lebih tumpu untuk menjadi pensyarah lah. Saya memang mohon, lepas saya dah terlibat dalam industri, saya rasa sukar untuk saya komit dekat situ. Dari segi masa lah terutamanya. So saya cuba tanam hasrat untuk menjadi seorang pensyarah selepas saya menjadi pensyarah sambilan. Saya nampak minat saya dekat situ dan saya mula gali ilmu lah, tambah ilmu, cari macam mana nak, kalau nak jadi pensyarah ni apa yang kena ada. Macam mana nak sediakan resume. Walaupun resume tu nampak simple, tapi first company akan tengok adalah resume tu sendiri. Nak tahu siapa kita daripada resume. Daripada keping 2 resume tu. Itulah. Seterusnya Puan CEO kita. Yang ni kita tunggu-tunggu ni tadi. Untuk nasihat kepada pelajar-pelajar yang nak habis graduasi ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM dan juga kepada parents, ibu bapa, sebenarnya betul kata, saya bersetuju dengan pendapat Puan Hazira mengatakan memang ibu bapa jangan putus asa, jangan give up dengan
untuk memberi sokongan kepada anak-anak. Mereka suka, mereka tak suka tu at least you jangan putus asa, buat dan sebuat-buatnya, sebab anak-anak sebenarnya masih perlukan sokongan. Ke mana ala tuju mereka, ke mana mereka perlu pergi. Kadang mereka perlukan support, memang hanya sepatah dua kata itu diorang akan simpan. Sebagai saya pun sebagai anak, dan juga kita pun ada cita-cita kita sendiri, kita ada impian kita sendiri. Tapi bila parents sangat tekankan, you all kena buat apa, mereka akan aku juga. Dan anda kata mereka tidak aku, hujung-hujung mereka akan juga ikut. Sebab memang itulah kita sebagai parent, dan saya pun jadi sebagai ibu bapa, dan itu pendedahan daripada kenalan ataupun ni, memang kebanyakan usahawan itu adalah ada yang datang daripada keluarga ataupun daripada kenalan yang memang support mereka. Untuk menjadi siapa mereka selepas ini. Dan untuk yang pelajar yang baru lepasan SPM ataupun bahkan graduasi, salah satu saya nak bagi tips untuk anda nak tahu diri anda tu siapa adalah you kena tulis. Tulis. Lepasan graduasi ni nak jadi apa, nak kerja apa, rancang masa depan. You kena tulis. Sebab saya menulis tu daripada saya darjah 6. Darjah 6. Lepas tu catatan 1 nak masuk college ke, nak account ke, nak itu ke ini. Even darjah 1 dulu pun dekat buku record tu kita tulis kan, pertama nak jadi apa, kedua nak jadi apa. Betul. Saya sangat setuju. Dan masa zaman-zaman kita betul. Zaman kita. Kad tu kan. Okay, and then kat situlah sebenarnya yang hala tuju kita. Betul. Itulah diri kita. Dan saya memohon sangat-sangat, graduasi jangan memilih pekerjaan. Betul. Kat luar tidak memilihkan you siapa. Di luar memberikan skill you. Untuk keusahawanan, skill you. Kalau you bagus, you campak kat mana-mana, you adalah orang yang bagus. Di ibarat belian. Belian ni ditanam di bawah. Dia bukan bintang yang shining. Betul. Belian ni kalau kita hentak dia ada lagi shining. Itulah kita. Itulah generasi Gen Z. So sejauh manakah Puan melihat benda itu dibuat oleh generasi sekarang, yang di mana setahu kita dimomokkan generasi sekarang graduan sekarang terlalu manja dan kerap memilih pekerjaan yang mengikut mereka punya tahap kelayakan akademik. So boleh saya selalu short and sharp berkaitan saya dengan terapkan dalam diri saya lah. Apa pun yang datang depan mata kita, kita cuba hargai. Sebab setiap saat, setiap minit, apa yang kita lalui itu mungkin memberi asbab siapa kita nanti. Betul. Jadinya kalau kita tak payah nak memilih kerja, sebab kita usaha ke arah bidang kita. Betul. Tapi sambil usaha tu jangan duduk saja kat rumah, main game gitu. Cuba cari apa-apa pekerjaan yang boleh beri kita pengalaman, yang boleh mematangkan kita. Ataupun mengikuti kursus-kursus kemahiran yang mampu menambah. Betul. Sebab kita dalam resume kita, kita mesti ada add on apa-apa kompetensi yang perlu ada kelebihan. Sebab graduan ramai. Betul. Apa kelebihan diri kita. So kat situ selling point kita nanti. Betul. So pada saya jangan memilih kerja. Even saya sendiri sebagai seorang pensyarah, tapi saya pernah bekerja di kedai makan. Even lap-lap meja, angkat pinggan, buat air. Tapi sebenarnya sebenarnya kalau kita bekerja cara begitu, ia akan menguji kita punya communication. Betul. Mereka yang datang di kedai makan terdiri daripada pelbagai usia. Betul. Macam mana kita nak komit dengan orang-orang lain. Betul. Macam-macam perangai yang berpendidikan, yang tidak berpendidikan. Ya, betul. Kat situ menguji kematangan kita. Macam mana kita nak bekerja berkumpulan. Okay, terima kasih kepada kupasan perbincangan. Saya rasa penonton di luar sana, tak kisah sama ada bakal graduan ataupun masih lagi berstatus pelajar ataupun ibu bapa, begitulah tadi kupasan dan juga nasihat serta dorongan telah dikemukakan oleh tetamu kita pada hari ini. Terima kasih kepada tetamu pada hari ini di atas nasihat, inspirasi kepada penonton edukasi kita pada hari ini. Semoga, saya rasa banyak lagi program yang kita boleh rancang dapat direalisasikan bersama untuk mempromosikan pendidikan Tibet, ya, Puan Hazirah dan juga Puan Sayang. Okay. Mewakili pihak penerbit dan juga tim produksi di belakang sana, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tetamu dan juga penonton atas kesudian untuk bersama-sama pada hari ini. Kepada penonton di luar sana, jangan lupa untuk klik bintang loceng dan juga subscribe channel Poli Melaka Short Live untuk mengikuti video-video baharu episod pada akan datang.
Dan pada mereka bakal-bakal pelajar lepasan-lepasan SPM, yang penting sila pastikan Politeknik Melaka berada dalam pilihan pertama permohonan bagi melanjutkan pengajian di peringkat yang lebih tinggi lagi. Betul? Pastikan adik-adik di luar sana menjadi seperti tetamu kita, tokoh alumni dan juga tokoh usahawan pada hari ini. Okey, akhir kata semoga berjumpa lagi. Seperti biasa, kita punya tagline untuk setiap slot dan episod edukasi kita adalah Poli mana? Poli Melaka le.